Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channel Khairul Official TV. Okay, sebelum kita makan dan sebelum apa yang aku tunjuk dan apa yang korang dah nampak sekarang ni, sebelum tu, jangan lupa intro dulu. Set the speed up, no counter. Okay guys, seperti mana apa yang korang tengok pada hari ni, setelah sekian lama, dah hampir 2 bulan aku tak buat video makan. Jadi hari ni aku nak buat video makan sikit je. Aku nak makan, iaitu apa, cucur pisang, ataupun orang sebut pisang goreng, macam tu lah. Ni orang kata menu akhir bulan, akhir tahun, macam tu lah. Kita nak dekat dengan masuk tahun baru ni, apa tu, kita kena makan yang biasa-biasa je. Jadi inilah makanan biasa-biasa yang aku ada. Jadi aku tak tahu nak buat ataupun nak buat video apa lagi sebelum ni, ataupun sekarang ni lah kan. Tak tahu nak buat video apa, jadi aku buatlah video ni kan. Sebenarnya aku pun nak ada pisang tu, jadi aku goreng lah. Jadi boleh dibuatkan konten lah benda tu. Jadi macam biasa, tanpa buang masa, tanpa lengah lagi, aku pun dah lapar sekarang ni. Jadi sebelum makan, jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay, macam biasa dulu aku nak cuba yang coklat dulu guys. Yang coklat ni aku pakai coklat Hershey's. Apa pertama untuk korang? Okey dah. Bismillah. Tepung, rasa dia semua cun. Satu lagi. Tu yang kedua, itu pisang biasa, ataupun pisang goreng biasa. Tak ada apa-apa, tak ada cheese, tak ada coklat. Not bad. Minum dulu guys.
Okey, seterusnya yang kita tunggu, yang memang selalu ada dekat mana-mana, korang boleh dapatkan. Sang cheese. Yang pertama tu korang. Okey, mantap. Bismillah. Korang nak tahu keju yang aku pakai adalah keju cheddar. Jadi yang bentuk blok lah, macam bentuk segi empat macam tu lah. Korang boleh dapatkan kat mana-mana super raya, pasar raya, banyaknya jual. Korang boleh guna pelbagai jenis cheese lah, tapi aku lebih suka guna cheddar. Aku pun tak tahu kenapa. Coklat. Biasa. Terus mantap guys.
Bahasa macam renyang tu. Bahasa juga ya menghabiskannya. Tapi mungkin aku tak dapat habiskan. Okay. Mungkin aku tak dapat habiskan makanan aku ni. Jadi mungkin aku akan bagi pada bini aku. Okay. Untuk habiskan makanan ni. Jadi okey lah. Itu saja untuk video konten aku untuk kali ni. Aku harap video ni okey lah untuk korang kan. Sebab aku pun belum ada idea sangat. Lepas tu kebelakangan ni aku busy dengan kerja. Jadi sekarang ni susah lah untuk aku buat konten. Jadi aku akan cubalah cari lagi masa untuk korang, untuk aku buat lebih banyak konten lagi macam ni. Jadi terima kasih sebab korang sudi tengok video aku. Subscribe aku jangan lupa. Subscribe, like, komen. Okay. Video apa yang korang patut aku buat lepas ni. Okay. Jadi aku nak ucap terima kasih. Dan itu saja untuk video kali ni. Aku harap video ni okey untuk korang dan terbaik untuk korang. Okay. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecap. I'm like, hey, what's up?